Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita mula dengan bacaan Alkitab. Kita hadiahkan kepada pengarang dan juga para ulama yang berkhidmat khususnya dalam ilmu nahwu dan juga saraf dan juga bahasa Arab. Al-Fatihah. Pada hari ini kita masuk kepada bab an-nakirati wal ma'rifah. Bab nakirah dan ma'rifah. Dan yang terakhir kita kongsikan kepada pertemuan lalu ialah berkenaan dengan sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu isim itu menjadi isim mamnu' min as-sarfi. Ilmu yang terakhir yang rasanya tak sebab ataupun tak disebut, iaitu ada isim yang tak ada sebab apa-apa tapi jadi mamnu' min as-sarfi kerana syai'. Syai' itu cerita lain, iaitu kerana disebut sebagai kerana darurat dalam syai'. Kerana syai' ini dia ada bunyi dia. Dia ada bunyi dia. Dia ada tempat yang perlu ada baris dan ada tempat huruf yang perlu mati. Jadi tanwin itu dia sebenarnya ada baris dan ada mati. Setiap tanwin itu kan, misalnya rajulan itu huruf yang pertama berbaris, huruf yang kedua berbaris, huruf yang ketiga berbaris, huruf yang keempat mati. Sebab itu rajulan. Jadi kerana ada kalanya dalam syair kerana hendak memenuhi struktur mati dan juga mati dan juga berbaris itu, jadi ada kalanya isim yang tak ada sebab apa-apa, yang kalau kita jumpa dalam kitab, dalam buku itu dia bukanlah mamnu' min as-sarfi, tapi tiba-tiba jadi mamnu' min as-sarfi kerana nak meraihkan wazan ataupun struktur syair iaitu secara maklumat tambahan. Baik, hari ini insya-Allah bab nakirati wal ma'rifah. Mana pesanawat minggu depan kelas online kan, tak ada. Minggu satu lagi saya balik kampung. Saya 2 minggu tak ada. Sebenarnya ada. Sebab apa yang saya tinggal atas meja ni ada lagi. Okey, baca. Nak baca. Baca tak? Ya, bismillah. باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. وتقريبها إلى الفهم أن يقال أن النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه للتعريف، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. والضرب الثاني المعرفة. Bab mengenai dengan nakirah dan ma'rifah. Bab ni dia tidaklah melibatkan sangat mengenai baris. Dia nak lebih kepada supaya kita mengenal. Adalah kaitan dengan harakat waktu, tapi fokusnya ialah nak mengenal mana satu isim. Ini bukan istilah fi'il, kita isim. Mana satu isim yang nakirah dan mana satu isim
Tarbani, al-ismu mubtada Tarbani jadi khabar. Isim itu ada dua naw'ani, ada dua jenis. Jadi Tarbani satu perkataan Arab yang mungkin kita terlintas Tarbani itu pukul, tapi sini tidak. Tarbani maksudnya ialah dua kategori ataupun kisim. Maksudnya al-ismu Tarbani, maksudnya ialah al-ismu ismani. Ini apa? Salah satu daripada makna tarbun. Ahaduhuma an-nakiratu wa hiya al-aslu. Yang pertama, ahadul ismaili atau ahadul tarbaini an-nakiratu, yang pertama ialah nakirah wa hiya al-aslu, dan itulah yang asal. Yang asal bagi isim ini dia nakirah. Baik. Kenapa asal? Kerana semua itu dia punya falsafah sebalik daripada mana asal mana furuq. Wa hiya kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun min al-akhar. Jadi nakirah ini ialah semua isim sya'in. Sya'in ini maksudnya kalau kamus lah, maksudnya ialah dia tersebar. Dalam syarah kitab ni disebut sya'in ini ialah syamil, maksudnya ialah merangkumi. Jadi mana-mana isim yang merangkumi dalam jenis dia, la yahtassu bihi wahidun, dan tidak khusus kepada salah satu sahaja tanpa yang lain, maka itu adalah isim. Sebab itu adalah nakirah. Contoh apa? Contohnya ialah rajul. Perkataan rajul lelaki ini, dia merangkumi kepada semua orang lelaki, tak kira lah nama apa sekali. Dia bukan merujuk kepada fulan saja, tak. Dia bukan merujuk kepada orang ni, tak. Dia merujuk kepada mana-mana orang yang lelaki. Jadi oleh kerana perkataan tersebut dia merangkumi banyak orang ataupun banyak individu, banyak apa kita kata item dalam jenis tersebut, maka ia disebut sebagai nakirah. Tapi kalau sebut Ali, ni seorang tu je. Dia tak pergi ke Ahmad, tak pergi ke Abu, tak. Sebab dia seorang kan. Tapi kalau merujuk kepada rajul, dia semua Ahmad ke asalkan lelaki dia tu. Itu maksud nakirah. Dia merangkumi semua yang berada di bawah jenis ataupun nam dia. Seperti rajul, semua lelaki. Kuda, semua kuda. Dan tak kira lah kuda apa, nama apa sekalipun, di tempat mana sekalipun, dia dirangkumi oleh perkataan kuda. Kitab sama juga. Wa taqribuha ila al-fahmi, dan nak dekat dan mendekatkannya kepada kefahaman, iaitu yang nakirah. Wa taqribun nakirati ila al-fahmi, kita nak dekatkan kefahaman. Kenapa disebut demikian? Kerana definisi semua isim yang merangkumi jenis dia tu, ada orang yang tak faham. Jadi dia kata ada satu lagi lah kaedah yang lebih mudah untuk kita faham. Sebab apa tak faham? Sebab ada jenis isim yang mana dia seorang yang ada, tapi dia nakirah. Seperti apa? Seperti Syamsun, Qamarun. Syamsun tu isim tu nakirah, tapi ada berapa dia? Satu je. Kalau rajul tak apa dah, kita nampak dia punya rangkuman tu luas. Tapi matahari dan bulan dalam bahasa Arab, Syamsun ataupun Qamarun itu adalah nakirah. Tapi ada tak item lain yang dirangkumi oleh perkataan tersebut? Tak ada, dia satu je. Jadi ulama kata, mungkin nak kata kalau kita tak ikut definisi ni, takut tak berapa nak faham. Kerana ada isim yang kita sebut dia nakirah, tapi satu je. Syamsun, Qamarun, dan kita kata saya contoh dua tu lah yang diberikan. Baik.
Wa taqribuha ay wa taqribun nadratil fahmi, maksudnya ialah supaya mudahkan lagi kita faham, memudahkan, mendekatkan nakirah kepada kefahaman. Ay yuqal an-nakiratu kullu ma salaha dukhulil alif wal lam alaih. Kita kata, dikatakan ataupun disebut nakirah itu ialah semua, kullu ma, semua yang harus ataupun semua yang boleh dimasuki oleh alif dan lam. Yang tu lebih mudah nak jam. Mana-mana isim yang boleh kita letak alif lam di depan itu, tapi dia tak ada alif lam, dia boleh diletak. Mana-mana isim yang boleh dimasuki alif lam, kalau ada alif lam, nak masuk macam mana? Maksudnya sini, mana-mana isim, mana nakirah ialah mana-mana isim yang boleh dimasuki alif lam, itu adalah nakirah. Tapi kalau ada alif lam, tak boleh masuklah. Jadi apabila ada alif lam, disebut sebagai makrifah. Itu lebih mudahlah. Jadi Syamsu tadi kita boleh letak alif lam, maka dia tu nakirah. Qamarun kita boleh letak alif lam, jadi al-qamar, maksudnya itu adalah nakirah. Tapi apabila kita dah letak, dia akan jadi makrifah. Ini disebut sebagai boleh letak, saruha. Baik, contohnya apa? Rajulin. Rajulin kita boleh letak alif lam, jadi ar-rajul. Imra'ah kita boleh letak alif lam, oleh kerana itu dia tu nakirah. Sawbin kita boleh letak alif lam, maka oleh kerana itu dia nakirah. Aw waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulil alif wal lam, ataupun dia berada pada tempat, waqa'a mawqi'an, mawqi' ni ialah tempat, dia berada pada tempat yang boleh dimasuki oleh alif lam. Dia sendiri tak boleh masuk, dia sendiri, perkataan itu sendiri, isim itu sendiri tak boleh kita nak letak alif lam, tapi tempat dia itu boleh kita letak alif lam. Contohnya apa? Contohnya ialah di. Di ni kita tak boleh letak adli, tak boleh. Kita tak boleh letak al-ladhi tu lain, dan ini al-ladhi tu apa di sini. Di semata-mata tu tak boleh kita nak masukkan apa? Nak masukkan alif lam. Di. Mana boleh ada? Mana boleh tak alif lam sini depan ni? Sebab dia memang macam tu. Li itu memang itulah perkataan dia. Tapi li ni tempat dia itu, makna tempat, maksudnya maknanya lah, maksudnya ialah sahih. Sahih ni boleh masuk dalam tak? Boleh kan? As-sahabah pasti kita sebutkan. Jadi apabila boleh masuk alif lam sini, maka li ni dianggap sebagai nakirah, isim nakirah. Jadi kali bimakna sahih, li yang maknanya ialah tuan, sahih maksudnya ialah tuan. Wa darbu tsani ma'rifah, apa isim yang kedua ialah ma'rifah. Jadi untuk apa? Untuk nakirah kita dah selesai. Isim yang kedua ialah nakirah. Okey, baca. Kita habiskan. Okey, baca. والضرب الثاني المعرفة وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والثالث ما أضيف إلى واحد منها، وهو في نسبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير، فإنه في نسبة العلم يستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. Okey. Bahagian yang kedua, isim yang kedua ialah isim makrifah. Isim makrifah ni kata pengarang wa hiya sittatu anwa, ada 6 jenis, ada 6 jenis. Yang pertama sekali ialah mudmar. Mudmar ada kalanya digunakan ibarat dhamir. Mudmar dan dhamir ni mutaradifah, perkataan yang sama. Ada setengah kitab dia guna mudmar, ada setengah kitab dia guna dhamir. Kita mungkinlah yang banyak kita dengar je, kita dhamir kan. Dhamir ni kalau bahasa kita
ialah kata ganti nama lah, kata ganti nama. Wa huwa a'rafuha, maksudnya ialah a'rafuha, maksudnya ialah a'raful ma'rifah. A'rafuha maksudnya ialah a'raful ma'rifah. Dhamir ini atau muka ini ialah ma'rifah yang paling ma'rifah sekali lah. A'rafuha maksudnya ialah yang paling kita kenal sekali. Ma'rifahnya maksudnya ialah mengenal dan kenalan, pengetahuan. Jadi dalam enam isim makrifah ni, yang paling atas sekali, yang paling akraf sekali, yang paling ranking yang tinggi sekali ialah dhamir. Huwa, ana atau dhamir semua tu adalah makrifah yang paling atas sekali dia punya ranking. Jadi akrafuha ni dia merujuk kepada ranking, makrifah. Summa al-ilma. Kalau kita perasan sebelum daripada ni, kalau dia dah sekadar nak sebut kisim atau pembahagian, dia tak sebut perkataan summa, dia sebut waw je ya. Sekian apa, sebut waw je lah. Macam apa, al-mubtada'u ada satu aksar, sekian waw, sekian waw, dia guna waw. Tapi sini guna summa. Kenapa? Kerana dia masih lagi nak menunjukkan ranking pada masa yang sama, nak menjelaskan pembahagian. Jadi ranking yang pertama ialah dalam isim makrifah yang nak ni, yang pertama sekalinya ialah dhamir. Ranking yang kedua dan isim yang kedua ialah alam. Alam ni kata nama khas. Kemudian ranking yang ketiga summa ismul isyarat. Isim isyarat. Isim isyarat tu hadha, hadhi. Yang ketiga ialah summa al-mausul, isim mausul seperti allati. Kemudian yang seterusnya ialah al-ma'arrafu bil adati, yang dikenali dengan adat. Adat ini maksudnya ialah alif wal lam. Itu maksud adat sini. Ya, maksudnya ialah al-ma'arrafu bil adat ay al-ma'arrafu bil alif wal lam. Masuk adab. Wasadis, semua yang nombor 1 sampai nombor 5 dia guna summa. Sebab summa di dalam bahasa Arabnya dia merujuk kepada ada masa, ada jarak kan. Ja'a Aliyun summa Zaidun. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Ali datang kemudian Zaidun. Tapi kalau kita sebut Ja'a Aliyun wa Zaidun, Ali dan Zaid datang. Sama ada dia datang sekali ke, datang lain-lain ke, itu fungsi perkataan dua. Tapi kalau sebut Ja'a Zaidun summa Ali, maksudnya ialah ada yang datang dahulu, ada yang datang kemudian. Jadi 1 hingga 5 semua diguna dijelas-jelasnya dengan ada summa. Tapi yang ke-6 tidak ada summa. Kenapa? Kerana yang 6 tu dia ada sifat lain dari situ rankingnya. Wasadisu ma udifa ila wahidin minhuma. Yang ke-6, makrifah yang ke-6 ialah apa yang disandarkan ataupun apa yang diidhafahkan kepada salah satu daripada minha. Minha apa dia minha? Minha tu dan khamsah as-sabiqah, daripada yang 5 sebelum tu. Adam apa? Dhamir, Adam, isim isyarah, mausul, ma'arraf, tu minha. Jadi mana-mana isim yang diidhafahkan kepada salah satu daripada tadi, itu adalah jenis yang ke-6 dalam makrifah. Jadi contohnya apa? Contohnya ialah macam kita kata qala. Idhafah yang pertama, idhafah kepada dhamir, qalamihi, qalamuhu, qalamuha, kan? Idhafah kepada alam, qalamu Ahmad. Idhafah kepada alam. Apa? Idhafah kepada isim isyarah, qalamu hadzal rajul, qalamu hadzal rajul. Idhafah kepada mausul, qalamul ladzi ila akhirih. Idhafah kepada apa? Ma'arraf bil alif,
qala ar-rajul, qala ar-rajul. Jadi itu mana isim ini yang diidhafahkan takilah kepada dhamir ala isim isyarah mausul, ia adalah makrifah. Dari sudut ranking apa disebut wa huwa fi rutbati, dan ia itu asal isu. Asal isu ini dia dari sudut rutbah, dari sudut kedudukan. Rutbah ni ranking lah maksud kita, dari sudut ranking dan juga kedudukan. Ma udifa ilaihi, seperti apa yang diidhafahkan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau dah dia diidhafahkan kepada yang ranking pertama, maka dia jadi ranking pertama. Qolab ini apabila diidhafahkan kepada yang ranking pertama, dia akan jadi ranking pertama. Diidhafahkan kepada perkataan yang ranking keempat, maka dia jadi ranking keempat. Illa al-mudhaf ila dhamir, kecuali isim yang diidhafahkan kepada dhamir. Kan? Qalamuhu, qalamuha, qalami, pen saya, qalami. Kecuali apabila diidhafahkan kepada dhamir, fa innahu fi rutbatil alami, dia punya kedudukannya ialah nombor 2. Kedudukannya ialah nombor 2. Kalau ikut kaedah asalnya, yang diidhafahkan kepada dhamir kan ranking pertama. Kan? Dhamir itu ialah a'raful ma'arif, ranking pertama. Tapi kata pengarang tak, untuk mana-mana isim yang diidhafahkan kepada dhamir, dia tidak berada di ranking yang pertama seperti mana dhamir, tapi dia berada di ranking yang kedua, iaitu kata nama khas al-alam. Wa yustathna mimma dzukira ismullah ta'ala fa innahu 'alamun wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'. Dikecualikan daripada apa yang disebut, dikecualikan daripada apa disebut. Disebut di sini merujuk kepada ranking, bukan merujuk kepada makrifat. Makrifat itu memang jelas dari sudut ranking, susunan keutamaan itu. Dikecualikan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah ini, dia alam, tapi dia menjadi isim makrifah yang paling dikenali sekali. Kalau ikut ranking alam yang kedua, kan, dhamir itu yang pertama, dan dua itu lebih makrifah daripada Ahmad, lebih makrifah daripada kita kata Muhammad, Abu Bakar, kan, dari sudut yang asalnya. Tapi kata pengarang, kecuali kata nama khas, macam kata Allah, dia lebih makrifah daripada semuanya. Baik. Okey, macam Faslun al-mudmaru wad-dhamiru madlulahuma wahidun li'annahuma ismani lima wudi'a lil-mutakallimin ka ana aw mukhatabin ka anta aw ghaibin ka huwa, wa yanqasimu ila mustaqirin wa barizin. Fal mustaqiru ma laysa lahu suratun fil lafzi, wa huwa imma mustaqirun wujuban كالضمير المقدر في فعل الأمر الواحد المذكر كإدرك وقم. وفي المضارع المبدوء بتاء الخطاب الواحد المذكر كتقوم وتدرك. وفي المضارع المبدوء بالحمزة كأقوم وأضرب أو بالنون كنقوم وندرك. وإما مستتر جوازا كالمقدر في فعل الغائب والغائبة نحو زيد يقوم وحند تقوم. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. والبارز ما له صورة في اللفظ ينقسم إلى متصل
kamu mufasil. Okey. Baik. Dia kata ni kita masuk kepada isim makrifah yang pertama, iaitu dhamir ataupun mudmar. Disebut di sini bahawa dhamir ataupun mudmar ini ada dua. Yang pertama sekali mustatirun, yang kedua ialah barizun. Mustatirun dengan barizun. Mustatir ini ialah tersembunyi. Bariz maksudnya ialah zahir. Cuma itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut definisi apa, istilahnya dia kata mustatirun itu ialah ma laisa lahu surah, tidak ada gambaran ataupun bentuk, tidak ada bentuk dalam lafaz. Tidak ada apa-apa lah. Maksudnya tak nampak apa. Tak nampak apa-apa. Tidak ma laisa lahu. Apa ma laisa lahu suratun fil lafzi, tidak ada bentuk dalam bentuk, dan tidak ada gambaran dalam bentuk lafaz. Maksudnya tak ada apa. Untuk baris, dia kata barizun ini ialah madahu surah wa yanqasimu ila muttasil wa mufasil. Manakala dhamir yang baris ini dia ada bentuk dalam lafaz, dalam buku tu dia ada apa? Ada bentuk, ada tulisan, kan? Ada lafaz, ada perkataan. Cuma dia bagi kepada dua, kan? Muttasil dengan mufasil. Bagi dua kat sini. Apa? Muttasil apa? Muttasil dulu kan? Mufasil. Muttasil. Muttasilun dengan untuk baris pembahagiannya ialah muttasil dengan mufasil. Muttasil ini bersambung. Maksudnya dia nampak, dia ada perkataan dia ada perkataan dia, cuma dia bersambung dengan perkataan lain. Yang ni nampak, dhamir nampak, dhamir jelas, kita boleh tunjuk, kita boleh tengok, tapi dia tak bersambung, mufasil, kan? Tidak bersambung dengan perkataan lain. Muttasil, dan tajuk dia akan muttasil mufasil, kan? Okey, untuk mustatir dia bagi dua. Bagi dua juga. Yang pertama sekali ialah apa dia? Wujuban. Mustatir. Wujuban. 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 Dengan Jawaz. jawazan. Jawazan. Okey, bagi dua. Baik, maksudnya ialah mustatir ini maksudnya ialah bahasa kita tersembunyi, tak nampak, kan? Tak apa, dalam doa apa, ya sitir, maksudnya ya satir, ya. Maksudnya apa, minta supaya Allah SWT sembunyikan dosa kita, kan? Ya satir ustur uyubana, wahai Allah yang apa, yang maha ada nama Allah, ya, wahai Allah yang boleh menyembunyikan apa yang dia nak, yang kehendaki, sembunyikanlah aib ataupun kelemahan saya, kan? Jadi untuk dhamir mustatir ni, ada dhamir yang mana tersembunyinya dia tu wajib tersembunyi, dia tu tak boleh sekali-kali ada nampak, kan? Dan ada dhamir kadang-kadang boleh nampak, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia tak muncul. Baik, contoh kepada ataupun bilakah dhamir itu dia wajib mana yang kemegah ni? Tak ada benda mega. Dhamir yang wajib dia tersembunyi, tapi dia ada. Bila? Ialah yang pertama sekalinya ialah dhamir yang ada pada fi'il amar. Kita guna apa? Itu riba atau robalah. Perkataan idrib fi'il amal, tapi fi'il amal ni fi'il amal untuk apa? Lelaki seorang. Lelaki seorang saja, lelaki seorang. Nanti kita cerita. Mana-mana fi'il amal kita kata ukhruj, udkhul, kul, isyrab, semuanya ada dhamir yang tersembunyi. Siapa ada dhamirnya? Enta. Enta ni tak boleh ada dalam tak boleh, bukan tak boleh zahir ketika mana kita sebut
Yang kedua, fi'il yang dimulakan dengan ta khitab. Contohnya apa? Tadribu. Tadribu. Fi'il mudhari yang ta khitab, yang muannas. Apa dhamir mustatirnya? Enta juga. Ni yang mustatir ni. Mustatir tak boleh kena sembunyi, tak boleh kita pergi letak entas. Baik, yang kedua ialah fi'il mudhari yang bermula dengan hamzah. Contoh contohlah hamzah dengan nun. Adribu, saya. Adribu. Siapa dia yang tersembunyi ni? Ana. Nadribu. Siapa dia tersembunyi ni? Nahnu. Okey. Okey. Kemudian disebut berkenaan dengan dhamir yang kadang-kadang boleh mustatir, tersembunyi, kadang-kadang boleh kadang-kadang boleh nampak. Ialah dhamir yang ada kaitan dengan fi'il mudhari huwa. Contohnya yad. Baik. Itu ya kan? Itu ya kan? Okey. Baik. Dia cerita panjang tapi inilah yang mudah sikit. Baik, yang ni semua ni adalah dhamir, ni dhamirnya yang wajib tersembunyi apabila menggunakan fi'il amar, fi'il mudhari merujuk kepada enta, fi'il mudhari merujuk kepada ana, fi'il mudhari merujuk kepada nahnu. Yang lain-lain itu fi'il mudhari dia tu duduk sini, sama ada di sini atau di sini. Contohnya apa? Contohnya yang tak disebut di sini. Contohnya apa? Contohnya ialah yadribuna. Yadribuna kan ada kan? Yadribuna. Yadribuna ni fi'il dia bukan mustatir. Ni fi'il dia ni. Fi'il mana? Dhamir dia bukan mustatir. Ni dhamir dia nampak. Jadi dia yadribuna ke yadribani ke yang selain daripada ni, dia sebenarnya duduk sini. Dia akan duduk sini. Jadi selain daripada yang disebut di sini, kita akan jumpa di sini nanti lah. Jumpa tak tahu hari ni atau depan. Tapi dia kita akan jumpa di sini. Baik. Kena ingat, alif, nun dengan ta ni bukan dhamir. Ada pelajar dia silap. Ingat alif ni dhamir tak? Ini hanya tanda semata-mata, bukan dhamir. Okey. Jawab soalan lagi. Cuma ada dalam ayat Quran kan apa? Ayat Quran. Idhhab anta wa rabbuka.
Kan idhab kan fi'il amar. Tapi tiba-tiba anta. Lepas tu kan idhab anta. Dia Quran apa? Idhab fi'il amar. Idhab pergilah. Idhab anta rabbuka. Kata anta ni apa? Wajib mustatir. Kenapa ada? Kata ulama ni bukan apa? Ni bukan domir apa? Ni bukan domir sini. Sebab dia ni adalah taukid semata-mata. Dia ada satu lagi domir sini. Idhab anta perintah sekali lagi. Baik, apalah. Kemudian disebut di sini wala yakumul mustatir illa dhamir raf'in imma fa'il atau naib fa'il. Jadi semua ni domainnya ialah domain rafa', sama ada fa'il ataupun naib fa'il, itu saja. Tidak ada domain mustatir dia maf'ul bih ataupun dia bagi atas. Sebab tak ada. Semua domain yang mustatir, tak kira lah mustatir wujuban ataupun jawazan, domain tersebut adalah rafa'. Tak kira lah rafa' dia tu kerana fa'il ataupun kerana apa? Kerana naib fa'il. Baik. Selesai berkenaan dengan domain mustatir. Dhamir baris. Dhamir baris muttasil wa mufasil. Kita baca sekejap. والمتصل والذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء كنت وكاف أكرمك. والمتصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا نحو أنا تقول أنا منه وما قام إلا أنا. ينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. والمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربتا وضربوا وضربنا. والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. والمجر كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر نحو مضربي ومضربنا ila akhir. Okey, kita selesaikan ini. Baik, yang kita masuk kepada domain yang baris, yang nampak, yang tertulis, yang kita boleh tuju. Baik, yang pertama sekalinya ialah domain baris yang muttasil, yang bercantum. Dia kata domain yang baris yang bercantum ni apabila disebut bercantum, dia bukan di depan, dia di belakang. Sebab tu dia kata al-muttasilu huwa alladhi la yuftatu bihi an-nutqu. Yang kita tak mula ketika mana bercakap. Kita mula dengan perkataan lain. Dia kemudian barulah dia bersambung dengan perkataan tersebut. Dia semua seperti apa? Seperti tak dengan kaf. Tak dengan kaf. Tanggal. Dia ada dua sini. Darab seperti ta ni, ta. Darabti. Darab tadi darabta. Darab tuma. Darab ni itu ni perkataan huruf apa? Tu yang menjadi domain. Darab tu. Darab tu. Apa lagi? Yang ada tu. Okey. Ini domain yang bercantum. Mana domain ni? Ta, tu, ti, ta,
Darab tu. Mim ni bukan Mim ni bukan. Mim alif bukan. Bukan dhamir maksudnya, bukan dhamir. Dia tanda kepada, kalau mim alif tanda kepada dua orang. Kalau mim tanda kepada ramai, dia tanda alamat semata-mata. Dhamirnya apa ni? Ya, adalah yang dia buat macam ni. Baik. Kemudian satu lagi, dhamir yang muttasil, dia bersambung, tapi dia bersambungnya ialah dalam bentuk kaf. Contohnya darabaka, kan? Contoh apa? Contoh ke aku makan sama dah. Darabaku. Ini kaf semua kaf. Ini dhamir yang bercantum. Dia nampak, dia zahir dan dia bercantum. Dia bercantum dengan tadi bercantum dengan fi'il. Yang ni dhamir yang tak bercantum. Dia zahir, dia ada tapi tak bercantum. Contohnya apa? Contohnya ialah dia tak bercantum. Yang kita sebutlah ana. Ini yang kita sebutkan nahnu. Ini tak bercantum kan semua ni. Antui, anti. Dan tak bercantum dan dia ada dalam teks tersebut. Antuma. Okay. Baik. Iaitu dhamir yang mufasil dan tak bercantum. Okey. Dan apa? Dhamir muttasil ni dia ada. Dhamir muttasil ni dia ada tiga. Panjang ni tetap buat ni. Dia ada tiga. Kalau yang ni dhamir muttasil ni semuanya rafa semua. Kalau yang ni tiga-tiga dia marfu', mansub dengan majrur. Okey. Contohnya, contoh kepada marfu'. Contoh kepada marfu' ni marfu' ni semua ni. Tu. Darabtu. Contoh kepada mansub ni darabaka. Contoh kepada majrur dia pula ada huruf jar seperti tu kan. Apa? Marrabika. Marrabika. Ataupun bihi. Ini semua berbeza dengan dia ni. Mustatir dia wajib marfu' sahaja. Tapi apabila zahir, kadang-kadang dia boleh pergi kepada marfu', kadang-kadang dia boleh pergi kepada mansub, kadang-kadang dia boleh pergi kepada majrur. Baik. Wa yanqasimu al-mufassilu ila marfu' wa mansub. Cuma untuk mufasil ni ada dua saja. Marfu' dengan mansub. Untuk marfu' yang dhamir kita hafal tu dah. Antum ila akhir ana wa nahnu. Untuk mansub dia ada istimewa sikit. Untuk mansub, untuk mufasil, dia ada perkataan iya di depan. Iyaka, iyaha, iyana. Dia tak iya. Untuk ni dia mufasil dan digunakan apabila ia adalah mansub. Okey.
Kira salah. Dia apabila domain yang mutasil dan dia adalah ka ataupun hu. Sini dorobah, contohkan dorobaka, dorobahu, dorobahu, hu, ka. Yang itu apabila domain itu ta, dia bukan tu, dia ta. Tak kira lah ta ke, tu ke, ti ke, tuma ke, tu ke. Ini adalah fa'il ataupun apa? Ini adalah fa'il ataupun naib fa'il. Tapi kalau ka dengan hu, apabila bercantum dengan fi'il, dia jadi maf'ul bih. Kena ingat dekat ada senang tu, ada senang. Mana-mana huruf ta yang bercantum dengan fi'il apa? Fi'il madhi lah. Kita lihat sini. Fi'il madhi ia adalah fa'il di sini. Ni ada ta. Ikutlah dakhalta ko, zahabta ko. Ta yang menunjuk kepada saya, dia, kamu. Itu dia adalah fa'il. Tapi sekiranya dhamir tadi dia bercantum dengan fi'il juga, fi'il madhi juga kan. Tapi dia bukan ta, dia bercantum, dia adalah ka, adalah hu, dan darabahu, darabakum, darabkuma, ila akhirih. Ka ni dan hu ni dia adalah maf'ul bih di sini. Dia senang dalam jam. Tapi kalau ada rojak, tu majrur lah. Kalau sebelum dia rojak tu, dia majrur lah. Ya, fika. Itu jelas dah fi tu rojak. Bika. Ada bi rojak. Jadi sini ni majrur. Apa? Fihi. Ataupun bihi. Ni majrur lah. Ni tak tiba isu. Yang sini ni apabila ada mana-mana yang bercantum dengan fi'il dan dia adalah ka ataupun dhamir huwa ni, hu ni, hu ke huma ke, maka dia adalah mansub ala annahu maf'ulun bih. Tapi kalau tu dia adalah marfu' ala annahu fa'ilun, ataupun kadang-kadang dia jadi naib fa'il. Kan turib tu, tu naib fa'il tu gitu. Darab tu fa'il. Okey. Tiada lagi salah, Pak. Benar. Maf'ul bih. Apa maf'ul bihnya? Tak. Apa maf'ul bihnya? Apa fa'ilnya? Tak. Apa fa'ilnya? Tuma. Benda tu benda clear cut, mudah je. Tapi kena ambil perhatian. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Contoh pada iya tu dalam Quran kan, iya kan abudu. Iya kan abudu tu contoh fi'il yang baris, yang mufasil. Dia fi'il yang nampak boleh tunjuk, dan pada masa yang sama dia munfasilun, maksudnya ialah dia adalah terpisah. Tapi kalau anna nahnu huwa semua tu, dia adalah baris, mufasil, dan dia marfu'. Apabila kita baca Al-Quran, Allahu la ilaha illa hu, itu marfu'. Itu marfu', dia takkan jadi masuk sebab dia bukan guna diam.
Dia guna hu kan. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Al-marfu'. Wallahu a'lam. Itu saja. Cuma kalau buku ni apa dia sebut panjang lah. Dorabti ila akhiri. Cuma dia ada satu contoh yang silap. Ada dua contoh yang silap. Ada tak? Yang qasimul muttasil ila marfu' mansub majrur. Fal marfu' darabtu, darabna, darabta, darabti, wa darabtuma, wa darabtun, wa darabtuna. Ada kan? Dua tak? Lepas tu disebut wa daraba, wa daraba, wa darabu, wa darabat. Contoh daraba dan darabat. Contoh daraba ni kalau tengok pada syarah, dia ada berbutikan. Kenapa daraba dengan darabat termasuk dalam muttasil? Kenapa dibetikan demikian? Kerana dia tidak ada dhamma baris ini. Daraba mana ada dhamma baris? Kan? Lalu darabtu mata ada dhamma baris. Sama juga dengan darabat. Darabat mana ada dhamma? Darabat tak ada dhamma itu. Tak ada dhamma. Dia tanda kepada mana. Jadi kerana itu ada banyak yang dibetikan. Tapi kalau daraba alif itu alif dhamma. Kalau darabu waktu dhamma. Jadi itu jawab saya rasa. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.